Tujuan mereka ialah untuk menjejaskan peluang saya dalam PRN. Saya yakin dengan pendakwaan ini rakyat Malaysia memahami tujuan mereka, hasrat sebenar mereka. Disegerakan pendakwaan kata saya ini dengan 3 hari siasatan saja. Saya diambil tadi jam 3 pagi tanpa sebarang notis. Saya hanya mengetahui saya didakwa itu melalui media, berita harian online, dan saya bersedia untuk menghadapi kes ini. Dan saya dah maklum kepada beberapa pihak bahawa saya akan hadir ke mahkamah pada pagi ini. Tapi mereka tetap nak buat tangkapan pada jam 3 pagi di apartmen yang saya diambil lah di Kuala Lumpur. Alhamdulillah saya beri kerjasama sepenuhnya daripada awal proses ini berjalan daripada siasatan, dan di waktu tangkapan itu ada siasatan kes lagi yang berkaitan dengan satu ucapan di tempat lain pula. Nampaknya di Malaysia ni tak boleh cakap apa, tuan-tuan. Kalau di medan politik, biasanya orang selesaikan masalah politik di medan politik, memberikan hujah balas kepada argumen atau ucapan ataupun hujahan kita. Tetapi di Malaysia pada hari ini, kerana kita ada kerajaan yang takut, dia guna polis untuk tahan ataupun sekat ucapan-ucapan kita. Nampaknya ahli-ahli politik ini telah bergerak menggunakan pihak berkuasa untuk menyekat kemarahan rakyat. Saya harap ini adalah satu petunjuk ataupun petanda bahawa mereka sebenarnya sedang ketakutan, dan segala aparatus negara, agensi-agensi awam akan digunakan untuk menyekat perkembangan kehangatan rakyat ni. Saya harap PRN akan datang ni, 6 negeri itu akan dapat dimenangi oleh Perikatan Nasional. Terima kasih. Assalamualaikum.